Ini sebiji filem Tamil. Sebiji lakonan dalam filem Tamil. Dekat India sana, kalau ahli politik, mereka rasa keadaan career politik mereka ke, anything got to do with them dah terancam, terus akan bawa diri masuk hospital, pasang tube sana, pasang mesin sini, terus rebah pengsan. Ahli politik dekat India kalau rasa karier politik dia dah terancam, terus masuk hospital pasang tiub sana sini dan pengsan. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan seorang TikTokers dikenali sebagai Azlan Official apabila individu ini mengulas mengenai bekas Perdana Menteri Malaysia ke-9 iaitu Datuk Ahmad Sabri yang kini dimasukkan ke Institut Jantung Negara selepas terpalit dengan pertuduhan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang dikaitkan dengan isu pengisytiharan harta, manakala kes siasatan turut menyentuh dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram. Menerusi video berdurasi 2 minit 30 saat itu, individu ini menggesa supaya Datuk Ahmad Sabri mencontohi Datuk Najib yang lebih gentleman menghadapi segala pertuduhan sehingga disumbat ke dalam penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news. Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri ke-9 kita, rebah pengsan, dimasukkan ke dalam IJN. Ini sebiji filem Tamil. Sebiji lakonan dalam filem Tamil. Dekat India sana, kalau ahli politik, mereka rasa keadaan career politik mereka ke, anything got to do with them dah terancam, terus akan bawa diri masuk hospital, pasang tube sana, pasang mesin sini, terus rebah pengsan. Sebiji sial Ismail Sabri. Kau mesti banyak tengok filem Tamil kan? Tapi kau silap. Kau patut belajar dengan bosku. Malu apa bosku? Tengok bosku, relax je. Berdepan dengan segala tuduhan ni. Duduk kat dalam. Itu baru gentleman. Tapi kau baru nak kena tuduh Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ini berkenaan dengan kes apalah itu 170 juta pelbagai mata wang currency yang telah ditemui, 16 kilogram jongkok emas bernilai 7 juta. Ini semua susulan penahanan 4 pegawai kanan dia. Bocorkan rahsia lah tu. Lagi-lagi ahli UMNO, ahli politik UMNO. Hoi, nampak gaya Datuk Seri Anwar Ibrahim betul-betul buat kerja. Dia tak favoritism siapa-siapa. Kau tangkap kalau salah, masuk dalam. Kau tangkap kalau salah, charge dia. Nampak tak? Itu yang sedang berlaku. Tapi Ismail Sabri, kesian kau. Persoalan aku, berapa lama kau boleh duduk dalam IJN, Ismail Sabri? Berapa lama lu boleh duduk dalam IJN, Ismail Sabri? IJN kini menjadi destinasi pelancongan utama kepada ahli-ahli politik yang bila dalam kegusaran, gelisah, resah, terus check in. IJN dan ahli politik berpisah tiada. Apapun Ismail Sabri, jangan risau. Ini tablet Soro bawa kapetnya. Dakwa tetap dakwa. Bukan sekarang, besok, lusa, nanti. Be a gentleman lah. Kalau tak bersalah, fight dalam mahkamah. Jangan pergi masuk hospital. Subscribe with notifications on.